Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tenang. Farah nak tunjuk korang. Farah beli apa dekat Eco Shop. Farah nak laju-laju je. Okey. Okey, Farah beli ni. Tapis warna putih susu. Tapi yang bersaiz besar. Besar dapat 2. Farah cari yang besar ni lama dah tapi habis stok. Dapat 2. Dapat pun yang besar. Lepas tu Farah repeat lagi botol ni. Untuk minyak masak atau air masak. Farah suka botol tu. Lepas tu Farah beli ni. Apa ni? Bath towel. Farah bukan nak beli, anak Farah. Lepas tu dia yang pilih warna pink ni. Korang tahu tak sebab dia nak buat selimut dalam kereta. Dia yang minta. Okey. Lepas tu Farah beli ni. Farah first time jumpa ni. Mungkin korang dah pernah jumpa. Farah tengok cantik lah. Lepas tu dia punya ni tak kejung. Comel. Farah rasa sesuai sangat untuk anak Farah. Lepas tu Farah dapat bekas telur. Bekas telur dekat Eco Shop ni. Lama dah Farah tunggu stok. Ataupun Farah yang tak jumpa sebelum ni. Farah beli 2 dulu. Comel je. Comel. Okey lah. Kena dengan harga dia korang. Lepas tu Farah yang ni Farah cuma tak buat vlog je waktu pergi Eco Shop. Eco Shop tadi. Anak Farah dah letak ni dekat dalam bakul. Dia berminat macam ni. Yang dulu Farah beli ada apa tu? Boba tu. Macam boba tu. Lepas tu ni ada berapa warna. Ada warna biru. Ada warna apa tak satu lagi. Anak Farah pilih yang ni sebab yang ni warna hijau. Dia tanya dia mana satu yang cantik. Biru ke yang atau lagi satu tu. Dia hijau. Lepas tu happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyanyi dia. Sebab dia nampak ni macam yang orang pakai happy birthday tu rasanya. Lembut. Lepas tu Farah beli ni. Farah beli ni untuk anak Farah. Sebab dia comel sangat. Warna dia macam krim susu ke putih susu macam tu. Sorry lah sebab lampu Farah ni tak berapa jelas. Ni paling cantik. Tinggal satu. Rezeki Farah dengan anak Farah. Comel. Budak-budak kecil pakai. Tali dia panjang tau. Comel. Barakallah. Lepas tu Farah beli apa lagi? Ni anak Farah. Buah-buahan. Lepas tu Farah beli ni. Korang nampak tak? Besar. Kali ni dapat besar. Tapi bukan warna putih susu lah. Dia macam krim. Krim ke apa beach macam tu lah. Tapi ni boleh. Macam hari tu yang Farah tunjuk ada warna hijau. Ada warna kelabu. Yang Farah beli daripada video sebelum ni. Ada warna oranye ke warna apa tu satu lagi tu. Begitulah. Ada berapa warna. Nak letak pisau tak boleh tau. Yang ni Farah rasa boleh sebab dia panjang besar. Ni korang boleh letak sudu garfu. Farah try satu dulu. Farah nak tengok material dia. Material dia okey. Ni biasa macam ni okey kan. Nanti Farah nak beli lagi. Farah beli satu dulu. Mana tahu akan datang dia keluar warna putih susu kan. Tapi ni pun cantik lah. Tak lari lah tema sangat. Tertutup tau korang. Yang penting tertutup. Kita dah basuh dah apa kan. Farah jumpa ni. Jumpa cermin. Apa bunga tulip. Tulip. Betul ke Farah sebut? Asal ke boleh lah. Tapi Farah tahulah. Farah sukalah. Yang penting dia warna putih susu. Dia ada yang kucing. Ada apa tak lagi? Rabbit. Comel. Tapi kalau korang nak beli, korang kena tengok tau. Dia okey ke tidak. Ada yang pecah dekat sini. Ada yang pecah kat sini. Dia macam acuan dia memang kat situ lah. Tapi korang boleh pilih yang lebih elok. Korang kena rajin sikit lah. Masuk dekat belakang tu. Lepas tu apa ya? Dia boleh pusing-pusing tau. Tengok. Sampai kat tangan orang kasar. Beginilah rupa dia. Farah. Lepas tu korang cocok je. Allah. Nah. Comel.
Hari ni banyak stok dekat EcoShop Tanjung Minyak. Comel. Ada yang kucing, ada yang rabbit. Yang ni Farah minat sebab bunga dia ni. Bunga tulips kan? Duduk situ diam-diam. Lepas tu Farah beli ni. Ni Farah tak pernah beli kot. Yang ni Farah nak korang pernah beli tak? Farah nak toast botol susu anak. Toast botol susu anak. Kalau basuh kan, nak keringkan dia, kita balikkan botol tu, pasang kaki dia. Dapat kaki dia sekali plastik. Farah beli satu dulu. Alhamdulillah. Farah beli satu. Kalau kita beli ni boleh beli banyak. Lepas tu korang boleh bertingkat-tingkat. Kalau korang beli barang-barang macam ni, yalah walaupun RM2 nampak duit juga kan. Pilih elok-elok tau. Kadang plastik dia biasalah dah banyak-banyak kan. Ada yang tersompit, ada yang sengit. Comel. Putih susu tapi dia tak adalah letak kat bawah tu. Jadi dia melopong lubang kat sini. Sebab kalau kita beli selalu untuk bertingkat, kalau kita beli satu dia ada tutup. Lepas tu kalau kita nak bertingkat kan, kita boleh buka kan. Tapi ni tak ada. Tapi okey lah. Besar okey untuk beberapa botol susu. Lepas tu Farah beli plastik sampah untuk buang pampers anak Farah. Ni saiz apa tau. Ada 50 pieces kat dalam ni. Berbaloi okey untuk buang pampers anak. Okey. Lepas tu Farah beli getah rambut untuk anak Farah. Farah beli macam ni. Warna hitam. Jadi dengan apa-apa baju, pakaian semua sesuai. Tada! Ni Farah yang beli Ni Farah yang beli. Anak Farah hari ni dia beli barang dia yang dia pilih ni dengan doktor-doktor je. Sekarang musim dia minat main doktor-doktor. Sebab Farah nampak tau. Farah nampak bila dia main, dia check anak-anak patung dia. Doktor disebut. Jadi hari ni dia bawa dia pergi EcoShop. Dia pilih mainan untuk doktor yang macam letak kat situ tu kan. Untuk dengar degupan jantung adalah. Yang lain-lain tu je. Yang ni Farah. Korang tengok mainan dekat EcoShop, korang kena pandai pilih tau. Ada yang material dia, plastik dia terbaik. Ni antaranya. Farah geram sebab ada vacuum. Ada vacuum ironless. Wireless macam tu lah. Lepas tu tak lah, Farah kan tak boleh tengok benda-benda comel. Lepas tu ada bakul untuk letak baju kotor. Ada mesin basah. Ada ni lagi satu. Nanti boleh sangkut kat sini. Baju-baju ni boleh sangkut kat sini. Ni kasut. Tiba-tiba ada kasut bag. Nampak ni. Ada botol sabun lah. Softener lah. Bukan. Spray apa tah. Farah cari yang lain. Yang lain punya mainan. Hari tu Farah tengok vlog Farah yang pergi tu ikut tu. Farah ada ternampak mainan tau. Waktu pergi tu tak nampak. Sebab kita cari barang yang kita nak saja. Tak jumpa. Sekali dalam video tu, comelnya mainan tu. Mainan tu kecil-kecil. Mainan apa Tapi orang besar pun suka mainan tu. Dia miniature kan. Miniature. Macam yang Farah beli ni lah. Miniature ni. Farah suka kompor benda tu. Jadinya Farah cari hari ni. Banyak mainan yang macam Farah nak tu. Habis korang. Habis. Habis. Dengan ni anak Farah punya beli barang yang doktor. Dengan ini satu yang dia nak. Dengan yang ni. Tapi warna putih tu. Yang ni Farah yelah dia pilih ni. Tak banyak pun. Dia kalau tak nak dia tak ambil. Dia ambil yang dia nak je. Lepas tu dia nak ada buku Didi. Tapi setakat ni dekat mana? Dekat EcoShop kita orang. Setakat ni tak jumpa Didi and Friend punya buku mewarna. Tak ada.
Ni kalau Farah dah repeat dia memang okey. Ni membantu je untuk kita buat kerja dapur. Yang ini comel sebab bentuk dia, bentuk. Farah ni bukan minat bunga kan, tapi kalau tulip bunga kecil-kecil comel lah. Barakallah. Minat orang berbeza-beza kan. Okey, itu saja. Yeay, Farah buat laju-laju tau. Kalau korang tak faham, sorry. Okey, tata. Jom, jangan lupa berselawat. Tata.